Saya ada masalah dengan bateri sebab dah ada benjol kat bateri dan buat skrin saya terangkat. Saya baru pakai 2-3 bulan. Tolong jelaskan. Okey abang, bateri kembung je lepas tukar bateri effort capacity ni. Okey, abang boleh contact kita balik. Kita ada bagi korang 3 bulan warranty. Yang mana beli bateri effort capacity ni ada 3 bulan warranty. Korang jangan risau. Kalau ada apa-apa isu, contact je kita balik. Kita akan hantar bateri yang baru guys. Okey, jangan risau. Yang mana ada masalah bateri cepat habis tu, nak kena charge pun sampai 4, 5, 6 kali, korang grab bateri effort capacity guys. Yang mana capacity mah lebih besar daripada ori, bateri dapat tahan lebih lama. Untuk iPhone 12 ke atas boleh diagnose akan net use. Tak ada keluar 64, tak ada keluar verify part. Ada battery health untuk semua model. Okey, 3 bulan warranty. Kalau ada apa-apa isu, contact kita guys. Korang nak return tu tak ada masalah. Yang masalahnya korang review tu, sedangkan kita bagi warranty tapi korang review yang bukan-bukan. Kita bagi warranty ni korang gunakan sebaik mungkin, jangan ada salah faham ke. Kita bincang elok-elok guys. So korang tunggu apa lagi guys? Ada free shipping, ada discount, terus cakap. Okey, ciao.